Jaringan Melayu Malaysia tampil dengan janji kita sebelum ni. Kita telah buat beberapa kali kenyataan media berkaitan dengan isu Kalimullah, dan saya sentiasa ditanya apa evidence yang menunjukkan secara sah pelibatan Kalimullah. Syekh Akmal menaja dan mendapat kontrak hampir 700-800 juta. Dan apakah bukti mereka menaja Malaysia Insider yang selama ini kita lihat banyak mengutuk kerajaan, menghina Datuk Najib, membuat fitnah dan sebagainya. Jadi hari ini, setelah begitu lama saya pegang dokumen ni, saya hadir untuk tampil, untuk serahkan kepada pihak media. Jadi sebelum saya baca sedikit kenyataan media saya yang akan kita edarkan Jaringan Melayu Malaysia. Dan sebelum itu saya kenalkan timbalan saya, yang di-Ketua Saudara Umar bersama-sama dengan saya. Hari ini ramai sikit sebab kita nak edah dokumen. Setiausaha saya Jaringan Melayu Malaysia, Tengku Sani, Bendahari Saudara Yusof dan Ijat AGK. Itu salah seorang lagi. Baik, Jaringan Melayu Malaysia JMM sebelum ini telah menedakan pelibatan Datuk Kalimullah Hassan dan Syekh Akmal Alauddin, menaja dan membiayai Malaysia Insider, sebuah portal yang telah ditubuhkan oleh, nama ini yang saya baru sebut hari ini ialah Serenda Subramaniam, yang sering memburuk-burukkan dan memfitnah pimpinan negara, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Serenda Subramaniam seperti yang diperakui oleh laman web, benda ni ada dalam laman web Malaysia Insider, merupakan orang yang mengilhamkan dan mengasas penubuhan portal ini untuk tujuan memberi berita politik, ekonomi, peristiwa dan individu-individu berprofil tinggi di dalam negara ini. Okey, nama ini baru hari ini saya sebut Serenda. Pada hari ini JMM menyerahkan bukti dokumen mengenai penglibatan ketiga-tiga mereka di dalam Malaysia Insider melalui kumpulan Efficient E-Solution Berhad yang dipercayai telah mendapat kontrak secara paksa dari Kementerian Kewangan. Buktinya, Syekh Akmal adalah pengarah urusan dan Serenda Subramaniam juga pengarah di dalam syarikat VPI International yang telah menandatangani kontrak besar dari lembaga hasil dalam negeri, iaitu nombor kontrak tersebut LHDN 01/11-1S yang pada mulanya berjumlah 200 juta, dan kemudian di dalam kontrak tersebut dinaikkan kepada 500 juta. Syekh Akmal dan Serenda Subramaniam sebagai penandatangan kontrak tersebut, Serenda juga salah seorang penandatangan kontrak tersebut, telah menggunakan Regalia Record Management Syam Berhad, yang mana VPI International Syam Berhad mempunyai kepentingan di dalamnya. Dengan mengemukakan bukti dokumen kontrak ini jelas dan sah memperlihatkan Datuk Kalimullah, Syekh Akmal dan Serenda Subramaniam secara berpakat menaja dan membiayai Malaysia Insider dengan niat jahat untuk memperburuk-burukkan, melempar fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, institusi Raja-Raja Melayu, agama Islam serta perpaduan di antara kaum bagi memecah belah keharmonian yang boleh menggugat perpaduan di negara kita. Ini cerita-cerita yang telah dikeluarkan di Malaysia Insider ketika 3 bulan lepas sebelum saya dedahkan. Dia pukul mengkacau institusi raja-raja, memecah belahkan, khususnya kepada perpaduan, menggugat, dan juga khusus spesifik dia pukul Najib Tun Razak dan Rosmah. Ini ada dalam 3 bulan yang lepas saya dah dedahkan benda ni, beberapa isu. Akhir sekali saya juga nak Kementerian Kewangan wajib menjelaskan perkara ini kepada VPI International Syam Berhad telah menggunakan keuntungan hasil dari projek ini bagi membiayai Malaysia Insider yang sering melemparkan fitnah dahsyat berulang kali
terhadap Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan isteri beliau, Datin Seri Osman Mansur, serta kepimpinan negara lain. Saya nak juga minta Kementerian buat penjelasan, Kementerian Kewangan, terhadap bagaimana diorang boleh dapat kontrak sebesar ini, sedangkan mereka menggunakan kontrak ini untuk pukul Perdana Menteri kita dan juga negara. JMM meminta juga, seorang lagi yang saya nak minta, JMM juga meminta Tan Sri Nur Yaakob menjelaskan hubungan beliau dengan Datuk Kalimullah, Sheikh Akmal dan Sharenda Subramaniam kerana kontrak LHDN ini diperolehi sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan. Ini saya tekan lagi sekali untuk beliau jawab apakah hubungan beliau sehingga syarikat ini tidak perlu ada tender atau kontrak mendapat 7 hingga 800 juta punya projek tanpa ada tender. Ini saya nak minta Kementerian Kewangan untuk jawab. Okey, dokumen yang hari ini untuk saya dedahkan, pertama sekali, ini dalam laman web Malaysia Insider. Okey, dia sendiri buat pengakuan. Sharenda Subramaniam adalah salah seorang pengasas kepada Malaysia Insider. Macam mana saya nak kaitkan beliau di tu? Yang saya nak bagi ialah hari ini, mungkin saya pun tak tahu, saya dedahkan kontrak ini yang sepatutnya saya tak ISO lah, OSA lah kan. So ini pendedahan yang terakhir saya pada kes Kalimullah, dan penanda tangan ni kontrak ini, penanda tangan kontrak ini ni, okay, ini kontrak LHDN yang saya nak dedahkan kepada pihak media. 2 orang penanda tangan kontrak ini, Sheikh Akmal Aludin, seorang lagi ialah Sharenda Subramaniam. So ini jelas bukti kedua-dua mereka yang menandatangani kontrak LHDN dan juga terlibat nama Sharenda di dalam Malaysia Insider, yang mengatakan beliau adalah salah seorang pengasas dan juga yang penganalis yang mencetuskan Malaysia Insider. So ini jelas. Hari ini saya tampilkan bukti yang cukup jelas. Kedua-dua ini adalah sah mereka yang menandatangani kontrak LHDN dan juga penaja kepada Malaysia Insider. Sebelum ini mereka gunakan logo Regalia Sdn Bhd untuk dalam tu. Selepas saya dedahkan yang dulu, yang pertama mereka keluarkan logo, dan hari ini dengan mungkin dengan tidak sengaja nama Sharenda dikeluarkan di Malaysia Insider, dan ini bukti Sharenda juga salah seorang yang menandatangani kontrak tersebut. Saya minta didedahkan. So ini adalah salinan yang paling penting yang saya dah simpan agak lama, sebab saya memberi beliau peluang untuk menjawab terlebih dahulu kan. Hari ini nampak gaya saya terpaksa keluarkan lah, sebab saya pun tak tahu yang Kalimullah masih ada di Malaysia atau tidak, saya tak tahu. Okey, kita buka soalan kepada pihak media. Silakan. Sebarang pertanyaan. Mengapa saudara fokus ke arah kepada Nur Yaakob? Menteri Kewangan semasa tu bukan Nur Yaakob. Tepatlah. Betul, beliau ketika itu Perdana Menteri, yang mewakili Kementerian Kewangan ketika itu yang banyak adalah Datuk Nur Yaakob. Ketika itu dia Kementerian Kewangan itu. Okey, maksud tuan Pak Lah tertidur lah masa benda ni berlaku. Kemungkinan itu you sebut, saya tak sebut. Mungkin dia tidur ataupun dia terlena kan. Saya pun tak faham. Jadi penandatangan dalam LHDN kontrak ni 2 orang tadi, Sheikh Akmal ni, macam mana JMM boleh zero in kepada Kalimullah? Macam mana? Kalimullah memang terlibat dengan Efficient Solution, dan Efficient Solution memegang syarikat yang mendapat kontrak ini sebanyak 20%.
Perlibatan dia macam mana daripada segi executive role ke, ataupun hanya director ke, atau shareholder je ke? Boleh recap. Yes, kalau kita tengok di atas ni, efficient beliau sebagai shareholder. Kita Kita ada bagi ni, structure ni. structure dia. Kita ada bagi structure ni, boleh tengok kat situ. So dia pandai, dia tak terus direct kat situ, dia duduk belakang.